Setiap tahun kita akan nantikan penyimpan mohon besar raja-raja kan. Kita akan tunggu pakai baju warna apa. Dan setiap tahun juga kita akan ulang skrip yang sama. Tahun ni nak simpan awal untuk raya. Bulan pertama semangat, bulan kedua masih okey. Bulan ketiga dana tu dah jadi dana kecemasan. Masuk bulan keempat tinggal separuh. Kenapa jadi macam ni? Sebab kita simpan dalam akaun yang sama dengan duit belanja harian. Bila nampak nombor dalam bentuk ringgit, kita akan rasa masih ada ruang untuk guna. Bila tiba raya, kita terpaksa guna duit bonus. Kalau bonus kecil, raya kita akan sederhana. Kalau bonus besar, mewahlah raya kita. Semuanya bergantung kepada nasib. Padahal raya ni bukan nasib, tapi raya boleh dirancang. Kalau bajet raya sekitar RM3,000, bahagi sahaja 12 bulan. Sebulan kita perlukan RM250. Kalau susah nak disiplin simpan dalam bentuk duit, tukar cara. Buka akaun emas Gap, simpan sedikit-sikit dalam gram emas. Bila dah jadi gram emas, kita akan rasa kurang sikit nak korek. Cukup 5 gram, 6 gram, itulah akan jadi dana raya kita setiap tahun. Bila tiba masanya, keluarkan fizikal sama ada kita jual ataupun pajak sebahagiannya. Raya kita akan jadi lebih tenang, bukan tunggu nasib bonus berapa. Kalau anda nak mula simpan dana raya dengan cara yang lebih terkawal, boleh mula dengan akaun emas Gap. Follow saya untuk dapatkan lebih banyak lagi ilmu emas, keuangan dan public goal.